Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Terima kasih kerana masih lagi support channel aku. Okey, baik. Untuk hari ni kan selalu orang bertanya pasal ni lah, pasal fork GBO lah, GBO ke fame ke kad bulat ke, kan selalu dia sengit lah apa semua kan. So untuk langkah pertama kita kena tukar benda tu lah kan. Ni repackage ni, aku dah ajar lah macam mana pasang dia, macam mana kita nak pasang dia, aku dah ajar. Okey, yang ni tak ada masalah. Sekarang ni kita kena tengok juga satu benda geng, satu benda yang perlu kita check. Kita tengok ini getah daripada ni, dia duduk dekat sini geng. Okey, dia ada dekat sini. Nampak? Okey, ni aku dah buat. Aku nak tunjuk cara lah aku buat ni. Okey. Aku pernah tengok lah daripada TikTok apa semua kan. Dia custom bush kereta lah, bush lower arm kereta lah. Selalunya orang buat kereta lah, dia gunakan tayar getah-getah tayar lah kan. So aku macam berminat lah. Jadi getah ni selalu pecah kan. Nampak tak? Ni pun salah satu punca bila tayar kau sengit lah. Dia selalu orang tak perasan benda ni. Dalam tu dia bush ni dia pecah, dia lembik, nampak tak berapa nak ngam lah kan. Ni. Jadi untuk elak daripada awal-awal kita jadi sengit, tayar sengit tu. Okey, nampak tak dia dah tu kan. Tu. Okey, jadi aku pun buat lah, aku custom satu bush. Nampak tak? Oi, cantik kan. Nampak tak? Okey, ini bertahun aku rasa takkan tak rosak lah nampak? Cantik kan. Aku gunakan yang ni kan, yang Econ punya. Aku pergilah dekat lombong belakang tu. Pergi lombong belakang, aku jumpa lah benda ni. Panjang ni lah, panjang sikit lah. Aku dah potong tadi. Aku jumpa benda ni. So kata ini macam boleh buat bush kan. So aku ambil lah, aku simpan. So sekarang ni sampailah masa dia untuk aku try. Alang-alang tu aku try. Rupanya jadi kan. Nampak? Jadi kan. Smart. Nampak? Kemas, ketat gila. Daripada getah ni, dia kata getah yang asal dia, tak berapa fit dalam lubang ni kan. Okay, ini aku first try. Okay, first try biasalah kan. First try ni dia ada macam-macam lah. Tak jadi longgar sikit ke. So yang kedua, melekat dekat situ geng. Nampak? Tu. Sangat-sangat membantulah kan. Aku tengok dalam video TikTok tu dia buat. So aku try lah. Aku try jadi geng. Ni awak getah ni. Ni memang tahan lama getah ni keras gila ni. Elok lah dalam ni keras, tak ada masalah dalam ni kan. Dia cuma nak tahan skru daripada hentakan sahaja. Nampak? Sebab benda duduk dalam, jadi nak buka tu makan masa, makan modal. Alang-alang kita buat terus biar dia fit gila kan. Smart nampak? Lama. So aku buat sebiji lagi. Aku nak buat sebiji lagi untuk ni. Nanti aku tunjuk lah kat korang macam mana. Kan? Simple saja aku buat. Kita kena potong-potong sikit kena potong-potong dalam tu. Sebab dia lekuk, nampak dia lekuk sini kan. Dia dalam tu dia ada macam kendur macam tu. So kita kena buat lurah dia lah. Untuk ngam-ngam kat situ. Okey kan? Aku nak buat lagi sebiji. Nanti korang tengok kan. Okay.
Ni kan, potong macam ni Tengok Tengok dalam TikTok tu pun dia buat macam ni. Aku tak ikut sangat dia punya lekuk ni. Okay, ni first aku try. Apa? First aku try, aku buat rapat dengan benang dia. Longgar. So, kita try kali kedua, ngam. So aku tak buat macam ni, aku buat macam ni je. Dia tak ikut lah dia punya lurah ni. Dalam tu. Jadi kalau kita buang sikit dalam ni, dia akan kendor dengan sendiri lah. Bush ni aku tak tahu ada kejual ke tak. Orang kata ada jual. So kalau ada jual pun hari minggu ni kita nak beli macam mana, betul tak? So lagi satu tak tahan lama. Lembut. Dia dah tengok. Yang ni pun dia dah makan ke tepi. Kita tak nak macam ni. Itulah jadinya tayar bengkok, tayar sengit sebelah kan. Tak mau. So, kita nak custom biar dia keras. Jadilah macam ni gaya dia. Nampak dia ada lekuk sini, kita buat macam ni. Kita buat longkang je lah. Tak payah buat lekuk-lekuk. Nanti bila masuk bush nanti dia akan tendang lah benda ni. Lagi grip. Batu buat yang tu alhamdulillah elok. So untuk yang ni aku buat juga. Macam ni lah kan. Buruk lah, bukan lawa pun. So kita ketuk-ketuk masuk dalam lah. Kita ketuk masuk dalam. Okey ni. Sapu minyak, kita katuk, lepas tu kita betulkan dia. Kita trim bagi kemas. Sini ni paksa-paksa lah sikit lah. Kau paksa-paksa lah sikit. Masuk lah. Okay, bila dah masuk, ambil lah bush dia. Mana bush dia ni? Dalam ni. Ni tak nak keluar kan. Mana satu lagi bush ni? Ni. Okay, satu lagi bush. Alah, kita letak sikit. Habis lah. Dia dah ada main. Custom ni kejam. Custom ni kejam. Tapi alhamdulillah. Hebat ni. Nampak? Dia dah masuk. Okey, dah masuk dah. Biar bush dia tu sama lah. Okey, dah sama. So kita potong lah. Kita potong kasih cantik.
Cantik. Okey, nampak? Okey, satu lagi. Minyak sikit. Bagi licin. Getah ni dia melekit tau. Okay, settle. Oh, jadilah. Kemas kan. Okay, kalau contohnya kalau skru ni tak muat, okay, ni skru 12. Kalau tak muat kita kena trim sikit. Ni okey. Okey kan. Nampak. Dah okey. Settle kan kerja. Custom bush. Mantap. Okey kan. So inilah hasil dia. Tengok kita buat bush sendiri. Inilah hasil dia. Cantik. Kiri kanan ngam. Nampak? Cun lah geng. Nampak? Center. Cantik. Okey. Dah. Settle masalah. Bye bye.